Ni bukan tokong tau, tapi Masjid Cina Muslim dekat Kelang. Jadi sempena Ramadan ni, jom kita 1 minggu 1 masjid di Masjid Jami' Cina Muslim di Kelang. Yang bestnya, masjid ni betul-betul diinspirasikan daripada masjid besar Xi'an dekat China dan menjadi satu-satunya lah masjid yang berkonsepkan seni bina Cina dekat Selangor. Jadi sebelum masjid ni dibina, Sultan Selangor titahkan tim-tim yang terlibat untuk pergi ke China lah, untuk kaji dulu masjid-masjid yang ada dekat sana, untuk make sure yang kita kekalkan keaslian seni bina tu. Jadi 80% masjid ni memang mirip dengan China, terutamanya Xi'an. Tapi mostly bahan binaan masjid ni diambil daripada pembekal tempatan kita lah. Cuma macam bumbung melengkung dan ada batu-batu yang diimport daripada China. Dan masjid ni unik sikit lah, sebab biasa kalau kita masuk masjid kita akan terus nampak ruang solat kan. Dekat sini masuk-masuk korang akan jumpa taman-taman dulu yang dipanggil sebagai Taman Sakinah. Terus rasa macam hidup zaman dinasti Cina dulu Dan dekat sini juga ada kawasan untuk pembelajaran terbuka. Kafe dia pun style kopitiam. Menu pun menu masyarakat Cina lah. Ada dimsum, pau, mi tarik pun ada. Dan banyak lagi lah kemudahan lain. Dan ruang solat utama dekat sini boleh tampung lebih kurang 350 jemaah. Tapi kapasiti dia boleh diperluas lagi sampai 1000 jemaah. Dan dekat luar ni pula, mereka pamerkan khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, tapi dipamerkan dalam 4 bahasa. Dan even dekat kawasan sekitar masjid ni hanya ada kira-kira 15% je penduduk Islam. Tapi masjid ni memang cukup terkenal dengan pelawat tempatan dan juga antarabangsa. Sekaligus menunjukkanlah lambang perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia, yang kita ni masih boleh hidup aman damai walaupun berbilang kaum.